Ketika Nabi Isa turun 40 tahun itu, dah bunuh Dajjal, dah mati Ya'juj wa Ma'juj, kita akan hidup dalam suasana yang aman, makanan pun percuma ataupun tak mahal, minuman tak mahal, rumah tak mahal, semua dalam keadaan yang rahmat. Penuh dengan kerahmatan. Tiada lagi yang mencuri, tiada lagi pemimpin yang zalim, yang kaut duit kepada mereka sahaja dalam dunia ni, seluruh dunia ni. Dunia menjadi aman, tak ada pencuri akan masuk ke dalam rumah. Ketika Isa alaihissalam mentadbir muka bumi Allah, ular kita pegang macam tu je, tidak berbisa. Harimau dan singa berkeliaran, tidak berbisa, yang tu tidak ganas. Kerana itu adalah zaman kemuncak rahmat dan keberkatan Allah di atas muka bumi ni. Tak seronok? Seronok. Alhamdulillah. Cuma nak sampai ke zaman seronok itu, nak kena tempuh zaman Dajjal. Yang tu yang takut.